Tidak mudah berputus asa. Sang harimau tinggal di dalam hutan bersama ibu, ayah dan adiknya. Dia sangat baik. Dia sentiasa membantu haiwan yang dalam kesusahan. Biar saya bantu balut luka kamu. Sang harimau juga penyayang. Semua haiwan di dalam hutan itu sangat menyukainya. Kasihan anak burung, kamu terjatuh dari sarang. Biar saya letak kamu ke dalam sarang semula. Sang harimau berani dan kuat. Dia suka berlari-lari di dalam hutan dengan adiknya. Kejar saya kalau boleh. Dia juga boleh mengaum. Tetapi ngaumannya lebih perlahan berbanding ngauman harimau-harimau lain. Aum, aum. Mengapakah ngauman saya begitu perlahan? Aum, aum. Sang harimau sangat sedih. Mengapakah ngauman saya lebih perlahan daripada adik saya? Saya akan berlatih dengan lebih tekun. Aum, aum. Walaupun dia telah berusaha dengan gigih, tetapi ngaumannya tetap perlahan. Sang harimau berasa sangat sedih. Bagaimanakah saya dapat hidup di dalam hutan ini? Ngauman saya tidak akan menakutkan singa dan dubuk. Sang harimau juga berasa takut. Dia takut haiwan-haiwan besar yang lain akan mencederakannya. Ngauman saya tidak menakutkan ayam. Ngauman saya lebih perlahan daripada bunyi kucing mengiau. Sang harimau memberitahu ibunya tentang masalahnya. Mengapakah saya tidak boleh mengaum dengan lebih kuat? Apakah yang terjadi pada suara saya? Ibu sang harimau menenangkannya. Jangan risau anakku, teruskan berlatih. Suatu hari nanti, kamu akan mengaum dengan kuat seperti harimau-harimau lain. Sang harimau tidak berputus asa. Dia terus berlatih untuk mengaum. Saya akan pergi ke hutan yang sunyi untuk berlatih mengaum. Tiada sesiapa di situ. Aum, aum. Sang harimau pergi ke kawasan lapang untuk berlatih mengaum. Ngaumannya masih perlahan. Saya akan terus berlatih. Saya tidak akan berputus asa. Aum, aum. Dia juga pergi ke gua untuk berlatih. Aum, 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 aum. Saya boleh dengar gema ngauman saya. Saya tidak suka gema itu. Sang harimau berasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia duduk di atas batu dan menangis terisak-isak. Bilakah saya boleh menjadi harimau sejati? Semua haiwan ketawa pada saya kerana saya tidak boleh mengaum dengan kuat. Tidak, saya tidak boleh bersedih dan berputus asa. Sang harimau berlari mengelilingi hutan untuk mencari tempat yang sesuai. Saya akan mencari tempat yang lebih baik untuk berlatih mengaum.
Mungkin tempat yang sesuai dapat membantu saya mengaum dengan lebih baik. Tiba-tiba, sang harimau terdengar suara haiwan meminta tolong. Tolong, tolong, selamatkan saya daripada dubuk. Dari manakah suara itu datang? Seekor dubuk sedang mengejar seekor arnab. Tolong, tolong, selamatkan saya daripada dubuk. Saya mesti selamatkan arnab itu daripada dubuk. Saya mesti lakukan sesuatu. Apakah yang boleh saya buat? Aku sangat hampir denganmu. Aku akan menangkapmu. Tanpa berfikir panjang, sang harimau mengaum dengan kuat. Alangkah kuat ngaumannya. Dia turut terkejut. Haum, haum. Saya boleh mengaum dengan kuat. Ngauman sang harimau sangat kuat sehingga menakutkan dubuk. Harimau itu sangat garang. Aku tidak boleh mencederakan arnab. Jika tidak, harimau itu akan membunuh aku. Terima kasih sang harimau kerana menyelamatkan nyawa saya. Sama-sama, saya gembira dapat membantu kamu. Saya tidak akan lupa budi baik kamu. Saya sangat gembira. Akhirnya, saya boleh mengaum dengan kuat. Betul kata ibu saya. Kita tidak boleh berputus asa jika hendak berjaya.